Lawanan bermula dengan Puncak Alam Kusel membuat servis. Mata pertama diperoleh oleh pasukan Kusel. Drama. Pukulan yang baik oleh Fayad di tengah-tengah di antara dua bloker. Sepertinya Fayad ada mata untuk melihat ruangan kosong di tengah di antara dua bloker itu. Net touch oleh Fayad. Situasi yang tidak begitu genting sebenarnya. Servis kepada Puncak Alam dengan mata 1-2. Receiving yang gagal oleh libero Kusel. Bola itu sebenarnya keluar. Kalau dalam posisi gelanggang ketinggian itu, bola sudah keluar biasanya. Servis yang gagal oleh pasukan Puncak Alam. Kusel servis dengan mata 3-2. Tapping yang berjaya diambil oleh Akil. Pukulan touch. Bola clearance daripada pemain Kusel menghuru-harakan pemain pasukan Puncak Alam. Lalu terus keluar gelanggang. Kedudukan mata 4-2. Bola tidak melepasi jaring. Serangan yang gagal melepasi jaring. Dikira 4 sentuhan. Pukulan yang rendah tidak melepasi paras ketinggian jaring. Kusel mendahului dengan mata 5-2. Percubaan hantaran oleh libero Puncak Alam terus keluar melebar, menggagalkan serangan dibuat. Mata lagi kepada Kusel. Touch out. Serangan yang dibuat oleh opposite hitter Kusel. Time out diminta oleh pasukan Puncak Alam. Kusel mendahului dengan 2 mata. 7-2.
Kusel membuat servis. Serangan yang gagal oleh spiker Kuala Selangor. Tidak melepasi jaring. Puncak Alam servis dengan mata 3-7. Persebuah yang baik. Umpanan daripada setter terlalu jauh terkeluar melepasi spiker. Puncak Alam merapatkan mata menjadikan 4-7. Pukulan yang gagal. Pukulan yang gagal melepasi jaring. Servis Kusel. Oh. Umpanan yang kurang tinggi kepada opposite hitter. Mei. Puncak Alam merapatkan mata. Kedudukan sekarang 6-8. Bola touch out. Serangan mengarah kepada libero Puncak Alam. Touch out terus keluar gelanggang. Servis kepada Kusel dengan mata 9-6. Serangan yang gagal melepasi jaring. Kusel menambah mata sekarang 10-6. Servis yang baik. Percubaan setter untuk membuat setting umpanan tipuan gagal. Satu counter yang baik daripada Akil, menolak bola terus ke belakang gelanggang Puncak Alam. Di saat pemain-pemain Puncak Alam berada di depan, Akil dengan cepat, dengan bijak menolak bola itu terus jauh ke belakang gelanggang. Monster block daripada pemain Puncak Alam, pemain yang tinggi. Satu blocking yang penuh daripada pemain tersebut. Bola yang rapat di jaring memudahkan bloker untuk memblok serangan daripada Akil. Puncak Alam servis dengan mata 7-12. Satu mata lagi diperoleh oleh pasukan Puncak Alam. Kedudukan mata 8-12.
Kill. 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 Panjang. Dua blocking point yang baik oleh pemain nombor 9 Puncak Alam. Setter cuba menukar. Setter cuba menukar arah serangan. Opponent hitter gagal untuk membuat serangan yang baik. Gagal. Woi, tengah ini dapat poin jangan. Tembak tanganlah. Time out. Time out diambil oleh jurulatih Kusel dalam keadaan sedang mendahului dan baru saja mendapat servis. Servis kepada Kusel dengan masa 13-10. Servis yang baik. Mata bertambah kepada Kusel. Kembali menjauhkan mata. Kedudukan sekarang 14-10. Servis yang baik. Serangan daripada setter Kusel. Itulah kelebihannya setter bertangan kidal. Tidak terduga membuat serangan daripada bola itu. Serangan yang gagal daripada pemain berjersey nombor 17 Kusel. Bola melebar keluar dan tidak menyentuh bloker. Bloker Puncak Alam sekarang sudah berada di belakang, jadi memudahkan kerja serangan oleh pasukan Kusel. Ya. Bloker tinggi lampai Puncak Alam telah pun berada di posisi belakang. Jadi sekarang situasinya serangan oleh Kusel lebih mudah. Azan, jadi berehat sebentar.